Okey, Alhamdulillah sekarang kita dah selesai perjalanan kita bersama rombongan Makcik Orchid yang ke-20. Dan ini saya nak balik ke rumah dulu kerana ada rombongan juga daripada Pahang nak singgah sebentar ke rumah. Jadi kita balik langsung. Makanya saya tadi tak dapat nak hantar sampai ke dalam. Nak tengok macam mana ya lah ikut. Masalahnya Makasih banyak. Ya bang, makasih banyak bang. Mana orang singgah? Ha? Duduk di mana? Di sini je tak? Duduk di rumah pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik sekali? Ha? Oh dah, hantar je. hantar je. Oh, smart tengok. Oh, sebelah ke? Ya. Ni 4 bulan. Anak saya 8 bulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Hawa. Hawa. Mm-mm. Berapa berat dia? Sekarang berapa ni? Kemarin 6 kilo terakhir. Berapa? 6 kilo terakhir. Alhamdulillah. Mm. Hawa. Ni anak buah. Ya, anak buah. Oh, cantik rumah. Ni daripada Pahang tu. Mana? Ni Tenun Pahang Oh. Diraja. Ha. Siapa ni? Robot. Ni Datuk Farid bagi kemarin pas datang tu sekali. Mahal. Itulah maka saya buat panjang. Sebab nak ini sayang pula kan. Tapi tenun Pahang memang mahal. Dia kualiti. Ya, itulah. Sempat pergi juga ke Pulau Keladi. Oh, kan? dapat. Dapat. Tapi waktu tu belum buka lagi. Dia dah level international kan. Itu yang saya pergi yang tenun di sini. Tapi tak ada stok kan. Oh, ya. Tak ada. Sebab Tapi, apa orang tempah tu kosong. Sila masuk. Dah nak balik baru jumpa. lah. Malam tadi kita lepak. Di dalam MC. Oh, MC. Lupa lah MC. Ada. Tak pernah pegang apa. Itulah. Dia MC. Itu je. Boleh je soalan. Mana yang lain? Oh ni, mana ni? Lawa mana ni? Ha, Datuk. Bapak tukang ya? Taklah. Kata di dapur bapak. Ni tukang dapur je. Oh, ni yang rumah siapa? Tukang lain lah. Ha, tukar lain lah. Kita tak ada waktu kan? Baru rumah ni? Baru juga? Baru 2 tahun lah. Oh. Tahun dari binaan sampai sekarang lah. Hmm. Awalnya untuk Oh, Tuhan. stay. Tapi setelah siap, selesai, dia lah yang ini. Rahul yang Jadi orang makan je. sini ya. Boleh? Boleh tu. Akhirnya bertemu. Itulah. Tadi ada. Lama berhajat ni. Berhajat semua. Alhamdulillah. Baru Itulah. jumpa betul ni? Baru betul. Nak berhajat daripada hari pertama. Dia pagi-pagi tu. Dapat info. Boleh kita gambar dulu sebelum orang lagi ramai? Boleh. Boleh minta tolong. Dua pula. Ya, satu selfie. Pesanan daripada isteri saya. Oh. Pergi liga kena gambar lah dengan Rahul. Bukan nak naik gunung sekarang ni. Bukan kena. Misi utama Rahul. Misi nombor 1. Nombor 2. Dia baru naik gunung. Kita nak bawa balik. Balik Malaysia. Boleh tak? Kalau lalu esok ferry boleh je tak? Boleh je. Apa? Itu John dekat je dengan sini. Di depan ni. Depan ni masuk tu John. Jam berapa nak pergi? Tak sila. Ngam. Nice. Dia buat.
Masuk ni, masuk. Masuk. Ni masuk dekat YouTube, masuk dekat TikTok. Semua masuk. Ni nak cerita, hati cukup puas. Oh. Dapat hati hari ni cukup puas dapat jumpa Rahul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sempat juga. Tadi saya dengar dia jual nama isteri dia. Bila dah lama-lama saya dengar, oh rupanya dia. Malu nak kan? Terima kasih Rahul. Sama-sama. Okeylah, tu. Gegar lah. Okey. Cuba sana. Baik oi. Awak. Sana. Ni. Habis kali tu, habis lah. Habis dah. Habis lah. Okey. Sana. Okey. Rahul. Ya, hati-hati. Nanti datang kontak dah. InsyaAllah. Semoga dia rezeki dapat pergi sama keluarga apa kan. Orang dah InsyaAllah. kenal 2 hari. Okey. Kak, terima kasih ya. Hati-hati. Okey, meh. Beres bos. Jumpa kontak bah. Jumpa kontak. Jumpa JT dulu, JT dia. Yang banyak museum tu kat mana? Kuantan apa pekan? InsyaAllah. Okey. Tadi video call dengan kau sempat. Yang musim ada kuda Marah dia. depan di kacau juga. Ada ya. helikopter tu. Yalah sebab Musim Abu Bakar, musim apa? Museum kerajaan kan. Oh, Rasmi. tekan. Tapi nanti dia datang. Ya. Itu tu museum. Okey. Okey eh? Ya, Waalaikumsalam. Hati-hati. Orang ni nak mana? Balik. 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 Tenang. Dah. Balik esok. Ni foto. Ni dah rekam. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Bang first. 1. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lingga. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. okey. Terima kasih banyak. Boleh faham. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Datang Pahang bagi tahu. InsyaAllah. Jumpa di Pahang begitu. Yuk, bang, hati-hati. Semua. Nanti kalau ada waktu, insyaAllah boleh kita ngopi-ngopi. Kalau nak kata tujuan, nanti bagi tahu. Mana tahu? Ha? Malam sibuk. Malam belum pasti lagi. Sebab dah berapa hari ini. Tapi tengoklah nanti insyaAllah. Saya ni kan. Dia orang kalau nak minum-minum. Mana tahu nak kopi. Hati-hati. Okey. Okey. Waduh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pergi datang Pahang. InsyaAllah. Jumpa lagi YB. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.